Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah-tengah hari buta ni pergi cari show alas kaki, alas kasut dekat Bandar Baru, Sungai Buloh. So hari ni pas semalam anak aku lah, dia bising, "Bapa, bila nak pergi beli kasut?" Lepas tu dia bising lah. Rupanya dia bising sebab shampoo dia dah habis. Shampoo dia dah nak habis. Jadi dia cakap, "Bapa, jom kita pergi cari kasut lah." Okey lah. Mana ada store? Pergi lah ke store. Pergi dia store, belilah kasut. Beli kasut tu macam dia punya, biasalah kadang-kadang kaki kita ni tak berapa selesa kalau pakai kasut kan. Jadi nak jadikan cerita, terpaksalah cari show, cari alas kasut tu. So bila nak cari alas kasut ni, kena cari gelang kasut lah. So tengah hari ni tadi aku pergi keringkan kain dan lagi kat Bandar Baru sekejap. Sebab semata-mata nak cari alas kasut. Dapatlah di kedai YB ya, YB Seng tu mana, YB Yeng tu apa, Biseng tu apa nama dia, kedai kasut lah. Di kedai YB tu dapatlah show harga dalam lebih kurang RM16 lah, RM15.90 sebab aku ada lah kasut tapi dia tak full fit dengan kasut tu. Jadi bila kita pakai dia macam ada kosong, jadi tak sedap lah. Sebab kita nak drive kan, bila saya drive, dia tak ni lah, tak sedap lah. Jadi macam lari sikit, ada kosong lah jari masuk. So paksa nak beli. Oh ni baru nak balik, nak cari makanan. Dan ni lah, untuk pengetahuan korang, sekarang ni kita orang tengah buka blok baru untuk residensi naluri dekat mana tu? Dekat Mahkota Ceras. Mahkota Ceras Batu 9, dekat berdekatan dengan Batu 11 lah, bertentangan. Kalau ikutkan, ayalah betul dekat dengan tol Batu 11. Tol Batu 11. Berdekatan dengan tol Batu 11 ataupun MRT Bandar Tung Siang. So ada satu projek dekat sana. 2 blok dah terjual, hampir keseluruhan dah jual. Tinggal 13 unit tu lebih kurang, belen-belen lah. So sekarang nak buka blok baru, iaitu blok C lah. So yang bagus projek ni, residensi ni, dia service apartment. Service apartment bermakna dia ada servis lah, confirm ada servis, facilities. Macam kolam renang, dia ada kolam renang, dia ada macam kemudahan anak awam, macam badminton court, basketball court, and then banyak ada. Yang penting ada surau, tapi surau dia tak letak dalam bangunan. Surau dia di luar bangunan. Kerana dia punya kapasiti lebih kurang 300 jemaah untuk satu masa. Dia berdekatan je dengan residensi ni lah. Dan tempatnya ialah lebih kurang kalau ikutkan dalam 400 meter ya, daripada highway lah. Daripada highway, dulu orang panggil Gelang Saga kan. Dulu panggil Gelang Saga ataupun Ceras Kajang lah. Highway Ceras Kajang. So lebih kurang 400 meter daripada highway. Dan lebih kurang kalau jalan kaki tu menapak tu lebih kurang dalam 600 meter ke MRT Bandar Tung Siang lah. Okey, nak cerita dia, kalau anda ada pendapatan sewa rumah lebih kurang dalam 10,000 ataupun 15,000 ke bawah,
Dia lebih kurang 10 ke 15 ribu macam tu isi rumah. Kalau macam kau punya wife 7, kau punya lebih kurang 7, 6 macam tu, boleh lah mohon untuk ni. Sebab diutamakan untuk yang 10,000 lah, 10,000 lebih kurang lah, pendapatan average 10,000. Sebab dia ada terbagi kepada dua. Satu under apa, SGHT ke apa, maksudnya Selangor punya macam rumah murah lah, rumah murah. And then dia Selangor rumah murah, and then dia punya ni, harga dia untuk 600 square feet cuma bermula daripada 200.5 atau 275 lah, antara between tu lah. Dia ikut dia punya tempat. Itu I not sure, tapi dia lebih kurang macam tu lah. Tapi untuk yang bukan under tu pun dia masih murah lagi sebenarnya. Dia bawah pada 500, dia bawah 500. So dia ada 850 punya ni lah. So apa beza 600 dengan 850 punya square feet? Beza dia untuk 600 dia cuma 2 bilik air. Okay. And then yang untuk 850 dia 3 bilik 2 bilik air. Itu je beza dia. Mana yang 850 tu dia lebih mahal sikit lah daripada tu. Average dia boleh dapat dalam bawah 400 lah average. Average burata dia lah. Dia ikut dekat mana dia punya tempat lah. Sama ada kau menghadap kolam renang, ataupun menghadap kat luar, ataupun menghadap ke sebelah ikut blok. Tapi macam blok C dia cuma ada dua je lah. Satu yang menghala ke sebelah yang menghala ke lebih kurang timur laut macam tu lebih kurang. Satu lagi menghala ke facilities lah. Facility mana yang kolam renang dan semua dia punya ni lah. Dia punya facility berkaitan. Yang indoor punya, dia antara blok dia A, B, maksud A, B, C, D. Yang blok C dengan blok apa saya tak ingat lah. Dia cuma 25 tingkat. Dan untuk yang dua lagi blok dia lebih kurang 30 lebih lah, 36 punya tingkat lah. Itu beza dia. Sekarang A dan blok B dah hampir habis dijual. Unit dia cuma tinggal sikit je lah, bawah pada 10. Lebih kurang 10 average lah, 10 average. Dan sekarang dah buka untuk yang baru lah, yang baru punya unit lah, punya blok. So siapa berminat boleh hubungi saya dekat link yang saya bagi. Kalau you tengok video ni, you boleh klik link tu untuk kita, sama ada kita nak pergi tengok atau you nak booking terus pun boleh, tak ada masalah. Dan benda ni mesti kena daftar dengan ni lah, daftar dengan apa nama tu, SGST lah, SGST lah, SGST punya ni lah. Yang mana bila daftar dalam tu, and then you akan dapat untuk unit tu lah. Tapi dia banyak unit, masih banyak lagi yang tinggal lebih kurang dalam average dalam 700 lebih macam tu, 700 unit untuk 2 blok. Dan sekarang buka dalam 300 lebih punya blok punya unit untuk blok C yang terbaru lah. So siapa berminat bolehlah hubungi saya untuk kita pergi tengok, sama ada kita viewing ataupun kita
briefing dan sebagainya lah, menceritakan keadaan dan sebagainya lah. So itu sajalah daripada saya untuk kali ni. Okay, sorry lah sebab saya drive ni baru ada masa nak buat benda ni. Sebab yang saya baru briefing semalam. Saya baru briefing semalam lah. Okay, siapa minat boleh lah klik link dan hubungi saya di nombor yang tertera 011123881806. Saya Zulfaqar bin Ali, RAN number 68646 ya. Register dengan IQI Siem Rehat IQI Riyati Siem Rehat lah. Okey, sekian, terima kasih.